Ini ni benda yang Aiman kena buat sekejap lagi lah. Tapi tak apa, jangan dulu kita tengok je video. Assalamualaikum, saya Muhammad Azim Aiman dan ini saya punya video micro teaching untuk RPI saya lah. Saya hanya akan voice over je sebab ada gangguan bunyi di belakang. Jadi untuk permulaan sesi pengajaran, saya mulakan dengan memberikan pelajar ini tengok video lah. Ada beberapa video yang menunjukkan teknik ataupun pergerakan lompatan sebelah kaki. Saya juga telah menjelaskan objektif pembelajaran pada hari ini kepada pelajar. Kita teruskan kepada bahagian pengenalan di mana saya telah memberikan penerangan lebih lanjut mengenai pentingnya kawalan badan dan sokongan ketika melakukan lompatan sebelah kaki. Dapat kita lihat di sini pelajar melakukanlah lompatan itu untuk mendapat idea asas tentang aktiviti yang bakal dijalankan. Okey, jadi kita teruskan dengan bahagian persiapan di mana saya telah menyusun set marker dalam satu barisan sebagai pemisah antara dua ruang, iaitu ruang A dan ruang B, untuk memudahkan organisasi kelas pada waktu itu. Okey, apabila selesai memisahkan ruang A dan ruang B, kini kita boleh teruskan dengan perkembangan di mana saya telah menunjukkan, saya telah demo lah kepada pelajar bagaimana untuk melompat dengan satu kaki. Kita mulakan dengan kaki dominan dahulu dan juga kita ada lakukanlah juga pergerakan lain. Subjek diminta untuk meniru pergerakan guru secara langsung di ruang B. Subjek juga dikehendaki untuk mengimbangkan badan setiap kali melakukan lompatan dan juga lakuan lain. Setiap pergerakan oleh subjek dinilai berdasarkan kemampuan subjek melakukan setiap pergerakan, yakni kawalan badan dan keseimbangan beliau lah. Okey, kalau dapat lihat dekat sini ada seorang lagi pelajar PPKI turut berminat untuk turut sertalah dalam ujian ini. Dia nak join kawan dia ni. Okey, untuk rehat dan maklum balas pada waktu ini, saya telah memberikan feedback lah di mana apa yang kurang dan apa yang lebih dan apa yang perlu dibaiki untuk pusingan seterusnya. Dapat kita lihat sebenarnya pelajar ini dia mempunyai masalah dalam pembelajaran secara verbally, maksudnya dalam lisan. Tetapi apabila pembelajaran itu diberikan penekanan terhadap penglihatan, fokus pelajar lebih diberikanlah kalau dibandingkan dengan sekadar diberikan secara lisan sahaja. Jadi saya telah mengambil kesempatan ini untuk mengurangkan segala komunikasi secara lisan dengan pelajar dan hanya menggunakan kita kata action saja, sebab pelajar sangat-sangat cepat pick up action yang saya tunjuk. Tapi kalau ajak borak, bab-bab game, itu memang dia laju. Itu sekadar untuk memberikan pelajar kuranglah rasa tertekan sepanjang berlakunya ataupun sepanjang ujian ini dijalankan. Dan alhamdulillah pelajar memberikan kerjasama yang sangat baguslah seperti yang dapat kita lihat dalam video ini. Okey, kini kita telah sampai ke bahagian kemuncak 1.0 di mana kita akan memainkan satu permainan kecil yang diberi nama cermin magic. Okey, jadi saya telah menggunakan ataupun menjadikan set marker sebagai cermin ajaib, sebagai magic mirror lah. Dan di sini saya telah menunjukkan demonstrasi dan penerangan bagaimana untuk bermain game ini. Okey, jadi subjek diminta berdiri di kedudukan secara bertentangan dengan guru. Maksudnya saya di depan dia dan dia di depan saya lah. Dan permainan ini dijalankan dalam dua keadaan, di mana situasi satu adalah cermin tak magic, di mana murid mengikut segala pergerakan guru secara langsung. Okey, maksud dia kalau saya angkat tangan, dia angkat tangan. Saya angkat tangan kanan, dia angkat tangan kiri. Memang macam cermin lah, macam tu. Pergerakan secara selari. Tapi situasi kedua adalah cermin magic, di mana kalau saya buat, pelajar harus buat juga, tetapi dalam pergerakan yang bertentangan. Ini
juga telah melatih ataupun ini juga telah dapat melatih koordinasi pelajar secara tidak langsung. Jadi ujian ini ada penggabung jalinan lah, di mana antara kemampuan kawalan badan, keseimbangan dan juga koordinasi badan murid tersebut. Okey, keadaan di antara magic dan tak magic itu bertukar dengan arahan guru. Tetapi disebabkan ada gangguan teknikal di mana suara tidak dapat didengari, jadi terdapatlah perbezaan di mana kalau dekat sini pergerakan itu bertentangan, maksudnya cermin magic. Macam ini bertentangan lah, sebabnya pelajar tidak ikut. Dia akan bertentangan sikit. Tetapi dapat kita lihat koordinasi pelajar tidak begitu baik lah, sebab kadang-kadang bila tangan naik sebelah, dia lain sebelah, macam tu. Ada sedikit pening lah dekat situ. Tetapi daripada segi lompatan, daripada segi angkat kaki, keseimbangan, saya boleh katakan objektif tercapai lah. Dan ini hanyalah pusingan pertama saja, tetapi pelajar telah menunjukkan satu prestasi yang baik lah, di mana pada awalnya nampak sedikit goyah, tetapi lama kelamaan pelajar mula mendapat rentak dan mula terbiasa dengan pergerakan yang akan dilakukan. Okey, jadi sesudah kemuncak satu habis, pelajar diberikan rehat lah, dan maklum balas juga telah diberikan, di mana satu, untuk memberi penerangan lebih lanjut untuk memastikan kefahaman pelajar, dan juga untuk lebih membaiki postur badan untuk kita dapat memberikan penilaian yang lebih bagus lah. Dan juga untuk pusingan seterusnya, pace ataupun pergerakan yang dilakukan, kita punya kelajuan tu tingkatkan sikit. Jadi kita lebihkan kesukaran sedikitlah pada pusingan seterusnya ini. Okey, kini kita teruskan pada kemuncak 2.0, di mana subjek juga diminta untuk melakukan perkara yang sama seperti pusingan sebelumnya, tetapi subjek diberikan maklum balas yang lebih lagi, semata-mata untuk menguji kefahaman murid. Kerana pada pusingan seterusnya ini berbeza dengan pusingan pertama, di mana pada pusingan ini saya tidak lagi menegur secara langsung terhadap apa-apa kesalahan ataupun kekurangan yang dilakukan sepanjang permainan dimulakan. Jadi bermulanya permainan ini cermin magic lah. Bermulanya permainan ini, satu, saya tambahkan kelajuan, dua, saya tambahkan pergerakan yang lebih, dan juga saya tingkatkan juga, kita kata, rhythm permainan lah. Jadi pelajar memang seharusnya menggunakan kepekaan dia untuk mengikut setiap pergerakan yang saya lakukan secara langsung. Di sini dapat kita lihat pelajar secara fokus dapat mengikut segala pergerakan yang dilakukan, tetapi apabila melibatkan pergerakan yang kompleks seperti melompat, pelajar tidak dapat proses arahan itu secara mendalam lah, kerana beliau adalah pelajar yang mempunyai kekurangan upaya dalam pembelajaran. Sedikit kita katakan ada lembam di situlah, tetapi tidak menjadi penghalang untuk pelajar menunjukkan prestasi yang agak baik dalam proses permainan ini. Tetapi ujian yang dilakukan seperti yang kita dapat kita lihat ini, lompatan sebelah kaki mempunyai satu, kita kata, titik kelemahan lah kepada pelajar, di mana satu, keseimbangan beliau tidak begitu baik, dan juga koordinasi badan itu tidak dilihat dalam keadaan yang terbaik. Okey, jadi setelah habisnya kedua-dua pusingan, saya telah menjalankan satu ujian akhir bagi subjek lah. Ujian akhir ini sebenarnya bertujuan untuk membuat penilaian akhir pada prestasi pelajar dalam lakuan yang diuji. Di mana kalau tadi saya lebih fokus tentang bagaimana untuk membaiki pergerakan ataupun kita kata improve setiap
lakuan yang dilakukan, tetapi dalam ujian akhir ini semata untuk saya menilai sama ada terdapat kemajuan ataupun tiada kemajuan dalam ujian yang dalam intervensi yang saya lakukan ini. Jadi dapat saya lihat di sini lompatan sebelah kaki itu masih dalam keadaan yang lemah, bukan lagi terbaik, tetapi terdapat juga kemajuan di situ. Lebih-lebih lagi pada kaki dominan beliau lah, di mana kita dapat lihat keseimbangan dan kawalan badan lebih baik dibandingkan dengan kaki yang kurang dominan. Jadi bagi saya ujian ini dilakukan dengan sangat baiklah, dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada subjek saya pada hari ini. Kini tamatnya sudah segala-galanya, dua pusingan kemuncak, mini game dan juga ujian akhir. Kini saya teruskanlah, saya sambung dengan refleksi, di mana pada bahagian ini saya telah memanfaatkan masa akhir saya dengan satu memberi objektif lah, di mana saya telah merumuskan pengajaran pada hari ini. Juga saya telah membuat sesi soal jawab lah dengan subjek tentang kawalan badan dan juga lompatan sebelah kaki. Saya juga telah memberikan kepada beliau mengapa penting untuk mempunyai kawalan badan dan juga keseimbangan yang baik dalam membuat lompatan sebelah kaki. Di sini pelajar memberikan respon yang bagi saya sangat bagus, kerana untuk pelajar yang mempunyai masalah dalam pembelajaran, maklum balas yang diberikan daripada beliau, saya boleh katakan baik, sangat baik untuk pelajar seperti beliau. Dan katakan ekspektasi saya untuk ujian ini, beliau telah exceed the expectation lah. Saya expect satu, dalam fizikal beliau dapat lakukan dengan baik, tetapi dalam maklum balas daripada segi komunikasi itu, saya quite impressed dengan maklum balas dan jawapan yang diberikan, kerana beliau telah satu menunjukkan kefahaman yang baik tentang kenapa ujian ini dilakukan, dan kedua, beliau telah memberikan maklum balas dalam kehidupan seharian, di mana beliau dapat kita kata menggabung jalinkan lakuan yang dilakukan sepanjang ujian dan juga aktiviti-aktiviti yang dapat dimanfaatkan oleh lakuan tersebut. Okey, akhir kata daripada saya untuk cover up, untuk wrap intervensi yang saya telah lakukan adalah satu, mungkin keputusan intervensi saya tidaklah mencapai satu, kita kata, keputusan yang sangat cemerlang, tetapi disebabkan ada juga ansur maju yang dilakukan oleh subjek, jadi saya boleh katakan intervensi yang saya lakukan ini berkeputusan baiklah. Lebih-lebih lagi apabila saya mendapat peluang untuk melakukan intervensi ini dengan pelajar yang mempunyai masalah yang sama dengan subjek asal, di mana subjek asal juga mempunyai masalah pembelajaran, juga masalah kekurangan upaya yang serupa dengan subjek yang saya dapat ini. Jadi saya boleh katakan peluang yang saya dapat ini sedikit sebanyak telah memberi saya pendedahan tentang bagaimana untuk menjalankan rancangan pengajaran individu kepada pelajar PPKI, di mana pada asalnya saya ingin menggunakan subjek lain, tetapi rezeki saya lah dipinjamkan pelajar ini untuk saya jalankan RPI saya. Jadi satu pengalaman yang sangat bagus untuk saya, insyaAllah boleh dimanfaatkan di masa hadapan. Jadi dengan itu saya sudahilah saya punya video pembentangan micro teaching RPI saya untuk subjek PJ Swayan dan Inklusif. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada pensyarah-pensyarah IPG
PJ saya.